Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and selamat pagi. Good morning all my friends. Okey, macam ni. Yang serai-serai lama tu berkemungkinan dalam sebulan lagi ataupun sebulan setengah lagi boleh dituai. Pendek kata untuk ni bulan 1, bulan puasa bulan 2, bulan 3 insya-Allah untuk hari raya, untuk kegunaan hari raya dah boleh tuai lah yang serai yang lama tu. Tapi saya nak kongsikan kepada anda semua, saya akan tanam serai di lubang-lubang yang telah saya galikan tu, di sebalik baldi tu. Saya akan mulakan sekarang untuk penanaman daripada bubur baja dan juga tanam serai. Jom kita mulakan. Okey, biasanya satu lubang saya akan tanam 3 batang serai ya. 3 batang. Ini dah lebih dah ni. Okey, 3 batang. 3 batang lah. Okey. Pun 3. Pun 3. Dah lebih satu ni. Oh. Okey, tak berapa subur. Di mana tak berapa subur saya lebihkan 4 lah. Okey. Pun 4. 4 3, yang situ pun 3. Okey. Caranya mudah aja. Caranya mudah. Okey, ini cara saya Cara saya akan pilih benih yang terbaik. Okey, benih yang terbaik, besar, kembang dia besar apa semua. Dan saya akan mula sekali dengan meletakkan baja organik, baja campuran tanah. Okey, untuk melembabkan tanah tersebut. Dan kemudian saya cucuklah 3 ni. Ni ambil contoh je. Ni cara saya tau. Saya tak ikut cara orang lain. Ni cara saya. Lepas tu nanti saya akan timbuskanlah tanah ni bagi dia tegak. Tu proses cara saya. Dan semua yang ada ni akan saya buat cara itu. Okey.
Okey, macam inilah caranya lebih kurang. Saya akan tanam 3. Dia lebih sikit sebab dia tak berapa nak cantik dah. Apa benihnya tu. Ni pun 3. So jadinya inilah. Saya kena cepat. Maklumlah tengok matahari dia. Matahari terik sangat-sangat. Jadi saya kena cepat sebelum matahari tegak atas kepala saya. Okey, kita sambung nanti. Okey, itu dia, selesai sudah penanaman tanaman serai untuk fasa kedua. Sebanyak lebih kurang 11 rumpun. 11 rumpun mungkin dalam bulan, ini sekarang bulan 1, lebih kurang bulan 5 nanti insyaAllah saya akan tuai ikut kesuburan batang serai inilah.